2018 Malaysia ada banyak isu, ada banyak cerita, rasuah 1MDB 2.6 bilion. Kita tahu pada 2018 election sudah berlaku, dan pada waktu itu rakyat kata enough is enough. Kami mahu kerajaan yang baik, kami mahu kerajaan yang bersih, kami tak mahu rasuah, kami tak mahu skandal. Kita telah kalahkan Barisan Nasional pada 2018. Kalau election Paloh BN menang, kalau pilihan raya Johor BN menang lebih banyak, maka mereka akan jadi lebih besar, lebih sombong, dan banyak isu dan skandal-skandal akan keluar satu kali lagi. Tapi Ajib Gore punya anak sudah kasih tahu. Dia kata kalau Barisan Nasional menang besar di negeri Johor, itu tanda orang sudah sayang sama Ajib Gore. Mungkin Ajib Gore boleh minta maaf, boleh keluar jumpa sama kita lagi. Kita mahu ke tidak? Kita tak mahu. Kerana Pakatan Harapan, kita mahu negara yang baik. Kita tak mahu rasuah, kita tak mahu salah guna kuasa, kita tak mahu wang kita keluar begitu sahaja.